Jadi lepak kat kedai mamak dekat Seri Gombak dulu. Saya sekolah Hikres Seri Gombak. Jadi bila lepak kat kedai mamak kedai ujung, kita pakai okok lah. Sebatang tu share 8 orang. Bayangkanlah. Siapa? Tokan dia siapa? Tokan dia member lah. Member yang supplier. Share yang mana? Jangan gelak dek. Lepas tu ambil okok tu bakar. Okey, embuk bawa. Tengah-tengah baru saya nak embus ni, tiba-tiba adik nak bagi kunci rumah. Ayah nak keluar dengan mak. Mak Leh, jadi kan masa tu arwah ayah betul-betul depan kedai mamak. Tengah hari pukul 1. Orang tengah hari makan tengah hari. Orang kerja office, budak office kan. Jadi bila tengah tu pergi kan, sokok tak, tapi bau okok asap keluar kat hidung. Tak, tangan dia kokok. Tak, dia tak ada. Tangan dah bagi kat kawan. So pergi kat dekat ayah nak ambil kunci rumah tu, dia tanya soalan tu. Sokok tak. Sekali lagi. Sokok tak. Mak saya dah lah bang, kejap lagi lah kat rumah lah selesai. Orang ramai ni. Sokok kali ketiga saya angguk, saya kena tampar bro. Abang yang tengah makan tengah hari tu, budak office tu, Lili lah. Ya, selama 6 bulan saya tak pergi kerja, tak jejakkan kaki kat mamak tu.